Dalam era digital yang penuh dengan cabaran keselamatan siber hari ini, isu penipuan atau skam yang menyamar sebagai pihak berkuasa semakin kerap berlaku dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak terkecuali daripada menjadi sasaran penyamaran ini. Atas kesedaran dan tanggungjawab tersebut, hari ini kami menyediakan Pelan Perhubungan Awam JKDM menerusi kempen utama kita, Kastam Sah. Kempen ini dirangka khas dengan satu matlamat yang amat jelas, iaitu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penipuan yang menyamar sebagai pegawai kastam. Bagi memenangi kepercayaan dan melindungi rakyat, strategi kita berteraskan kepada 3 langkah tindakan yang cukup ringkas tetapi berkesan, semak, menyemak kesahihan maklumat menerusi saluran rasmi. Menghentikan sebarang transaksi atau interaksi yang mencurigakan secara serta-merta. Melaporkan sebarang aktiviti penipuan kepada pihak berkuasa. Tanpa membuang masa, mari kita lihat secara lebih mendalam bagaimanakah pelan komunikasi ini disusun, merangkumi analisis, objektif, strategi, serta pelaksanaan aktiviti yang bakal menjayakan kempen ini. Semoga usaha kita ini mampu membawa impak yang berterusan buat masyarakat. Jabatan Kastam Diraja Malaysia memainkan peranan penting dalam menjaga ekonomi negara melalui kutipan hasil, fasilitasi perdagangan, kawalan sempadan dan penguatkuasaan undang-undang. Namun hari ini, nama dan identiti JKDM semakin kerap disalahgunakan oleh sindiket penipuan bagi memperdaya orang ramai. Skamer menggunakan nama JKDM untuk menakutkan mangsa melalui dakwaan bungkusan ditahan, cukai belum dibayar atau kes penyeludupan. Dalam keadaan panik, mangsa mudah memberikan maklumat peribadi atau membuat pembayaran kepada akaun yang bukan milik kerajaan. Analisis SWOT membantu kita mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap komunikasi JKDM. Berdasarkan analisis ini, strategi yang dibangunkan perlu ringkas, mudah difahami dan cepat disampaikan kepada masyarakat. Kita mulakan dengan kekuatan. JKDM mempunyai beberapa kelebihan utama. 1. Portal dan saluran sah. JKDM memiliki portal rasmi dan saluran komunikasi yang disahkan. Tepat dan telus, maklumat yang disampaikan sentiasa tepat, terkini dan telus. 2. Integriti pegawai. Pegawai JKDM berintegriti tinggi dan profesional dalam menjalankan tugas. 3. Sistem teratur. Mempunyai sistem serta SOP komunikasi yang jelas dan teratur. Namun, terdapat juga kelemahan dari sudut persepsi dan literasi awam. 1. Kekeliruan awam. Sebahagian masyarakat masih suka membezakan antara maklumat yang sahih dan yang palsu. 2. Literasi digital. Tahap literasi digital sesetengah golongan masih berada di tahap rendah. 3. Capaian maklumat. Maklumat rasmi kadangkala kurang dikongsi dan tidak sampai secara menyeluruh ke segenap lapisan masyarakat. Di sebalik cabaran, ada peluang besar yang boleh dimanfaatkan media sosial. Kuasa media sosial membolehkan penyebaran maklumat dilakukan secara meluas dan pantas. Trend viral, trend video pendek dan infografik menarik lebih banyak perhatian masyarakat. Kerjasama strategik, kolaborasi bersama influencer, agensi kerajaan dan pihak media. Keterbukaan awam, masyarakat kini semakin terbuka dan terbiasa menerima maklumat secara digital. Seterusnya, kita perlu berwaspada dengan ancaman keselamatan di alam siber. Penyamar, skamer, taktik skamer yang menyamar sebagai pegawai JKDM. Teknologi moden. Penyalahgunaan teknologi moden seperti AI, VoIP dan deepfake untuk menipu mangsa. Akaun dan web palsu, kewujudan akaun media sosial palsu dan laman web tiruan. Penyebaran berita palsu, maklumat palsu yang tersebar terlalu cepat dan sukar dikawal. Kempen ini menyasarkan beberapa kumpulan utama iaitu pembeli dalam talian, warga emas, usahawan kecil, pelajar serta rakan strategik seperti BAN, syarikat kurier dan PDRM. Setiap kumpulan memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeza. Bagi anda yang kerap membeli belah secara dalam talian, berhati-hati apabila menerima mesej yang mendakwa barang anda ditahan oleh pihak kastam dan meminta pembayaran melalui pautan tertentu. Ingat, semak dahulu kesahihan pautan tersebut dan jangan sesekali membuat bayaran ke akaun peribadi. Semak, henti, dan lapor.
Bagi warga emas, panggilan atau mesej cemas yang mendakwa daripada pegawai kastam selalunya direka untuk menakutkan anda. Jika menerima sebarang panggilan yang mencurigakan, usah panik dan jangan berikan sebarang maklumat peribadi. Minta bantuan ahli keluarga atau jiran terdekat untuk menyemak dahulu sebelum bertindak. Sebagai usahawan, keselamatan transaksi perniagaan anda amat penting. Waspada terhadap individu yang menyamar sebagai pegawai kastam dan menawarkan kelulusan segera atau mengenakan denda cukai import palsu. Pastikan sebarang urusan bayaran dan dokumen rasmi dilakukan secara sah melalui saluran rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Sebagai generasi yang aktif di media sosial, anda berisiko terdedah kepada maklumat dan penipuan digital yang menyamar sebagai pihak berkuasa. Jadilah pengguna beretika, semak fakta sebelum menyebar, selidik pautan yang mencurigakan dan bantu sebarkan kesedaran ini kepada rakan-rakan serta keluarga. Kepada rakan strategik seperti syarikat kurier anda adalah mata dan telinga Jabatan Kastam di lapangan, segera laporkan sebarang pakej atau maklumat pembayaran yang mencurigakan. Kepada pegawai bank, anda adalah benteng terakhir, bantu cegah transaksi mendadak pelanggan, terutamanya warga emas yang terpedaya dengan bayaran kastam demi menyelamatkan simpanan mereka. Manakala bersama PDRM, perkongsian maklumat dan siasatan bersepadu, kita akan menumpaskan dalang sindiket ini hingga ke muka pengadilan. Objektif kempen ini jelas dan boleh diukur. Antaranya meningkatkan pengetahuan masyarakat, mencapai 2 juta capaian media sosial, meningkatkan kadar penglibatan pengguna serta memastikan lebih ramai rakyat mampu mengenal pasti tanda-tanda penipuan. Strategi utama kempen adalah memberi pendidikan kepada masyarakat, memperkukuhkan komunikasi digital, menjalinkan hubungan media, bekerjasama dengan agensi berkaitan, menggalakkan komunikasi dua hala dan menyediakan respons pantas terhadap isu yang tular. Pelbagai aktiviti dirancang seperti sidang media, video pendek, halaman khas, simulasi penipuan, jelajah komuniti dan siaran langsung bersama rakan strategi. Aktiviti ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat secara menyeluruh. Pertama, sidang media JKDM. Menerusi saluran media rasmi, JKDM menyampaikan maklumat terkini, mendedahkan taktik baharu penipu dan mendidik masyarakat agar tidak mudah terdaya dengan ugutan atau panggilan palsu. Kedua, rakaman video TikTok. Memanfaatkan media sosial popular, video pendek dihasilkan secara kreatif dan santai bagi menyampaikan tips kesedaran dengan lebih pantas dan mudah difahami oleh golongan muda maupun dewasa. Ketiga, ceramah komuniti. Turun ke padang memberi penerangan dan pendidikan secara bersemuka kepada masyarakat di pelbagai lokasi, memastikan tiada golongan yang terlepas daripada menerima maklumat penting ini. Keempat, penerangan khas kepada warga emas. Golongan warga emas sering menjadi sasaran utama skamer. JKDM mendampingi mereka secara peribadi bagi membantu mereka mengenali pasti modus operandi dan taktik penipuan terkini. Kelima, simulasi penipuan dan halaman khas. Memberi pengalaman interaktif secara digital di mana masyarakat boleh mencuba simulasi penipuan, menyemak talian berisiko serta mengakses maklumat keselamatan dengan mudah pada bila-bila masa. Dan yang terakhir, siaran langsung bersama rakan strategi. Kerjasama erat menerusi sesi soal-jawab secara live bersama JKDM, PDRM dan institusi kewangan untuk membincangkan isu terkini dan menjawab persoalan orang ramai secara terus. Pelaksanaan kempen dijalankan selama 6 bulan bermula dengan penyelidikan, diikuti pelancaran rasmi, kempen digital, program komuniti, pengukuhan mesej dan akhirnya penilaian keberkesanan. Kejayaan kempen dinilai melalui peningkatan tahap pengetahuan masyarakat, capaian media sosial, penglibatan pengguna, lawatan ke halaman khas kastam sah, analisis sentimen, serta perubahan tingkah laku masyarakat untuk membuat semakan sebelum membuat pembayaran. Melalui kempen kastam sah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia komited memperkukuhkan kepercayaan rakyat serta melindungi masyarakat daripada ancaman skam.